Main panjat-panjat dengan adik Ifah Razia. Halo geng, hari ni Abang Botol nak ajak pergi satu tempat yang istimewa. Jom ikut Abang Botol. Abang Botol sebenarnya nak ajak pergi Coket. Coket ni tempat Abang Botol membesar. Berjiran pula dengan Ifah Razia dan adik-adik dia. Abang Botol panggil dia Kak Ipah. Masa tu Kak Ipah ni duduk dengan arwah mak ayah dia dan 2 adik lelaki dan seorang adik perempuan. Yang Abang Botol rapat tu dengan adik lelaki dia sebab sebaya dengan Abang Botol. Kita dah sampai ke Rumah Makan Sunan Derajat. Rumah Makan Sunan Derajat ni yang asal dia di Coket ni mula berniaga dari awal 80-an lagi. Tapi asal dia gerai di belakang masjid. Tahun 90-an baru dibuka kedai di Jalan Haji Husin. Apa yang special dekat Sunan Derajat ni? Sate dia wajib cuba geng. Kalau di cawangan Sunan Derajat yang lain, ada sate ayam dan daging sebab nak bagi kena dengan tekak orang Malaysia. Tapi kalau cawangan asal yang dekat Coket ni, hanya ada sate kambing saja. Kalau datang sini, Abang Botol mesti order sate kambing dengan pecel lele atau ikan keli goreng garing. Ala-ala keli geprek lah. Jemput makan geng. Ini kalau Ukasha Sendro selalu belakang pun, Abang Botol buat tak tahu. Ini dulu tempat Abang Botol main. Main panjat-panjat dengan adik Ifah Razia. Ni Masjid Jamek Pakistan, tapi kawasan ni baru. Ni kawasan lama dia. Jom kita tengok. Ini Masjid Jamek Pakistan. Dirasmikan pada 1 Ogos 1963 oleh Duta Pakistan pada masa tu. Jom Abang Botol bawa pusing sikit dekat Coket ni. Dulu sini adalah dia macam Astaka lah. Kalau kat Coket ni kira ni Astaka lah. Tapi nampak macam tak berniaga dah. Tak tahulah. Yang corner ni dulu kedai arwah Pakcik Mustafa. Bapak Kak Ipah. Sekarang dah jadi sebahagian masjid dah. Okey geng, itu saja untuk hari ni. Kalau korang suka video Abang Botol, silalah like, share dan komen. Terima kasih. Bye.